Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira Amira binti Zainal dari unit Bahasa Melayu 3. Dan pada hari ini, saya akan membentangkan tentang panduan kesantunan berbahasa bagi subjek BMMB 1144 Kesantunan Berbahasa. Baiklah, apa itu konsep kesantunan berbahasa? Konsep kesantunan berbahasa merujuk kepada amalan, tingkah laku atau kelakuan yang beradab yang menunjukkan rasa hormat, berbudi pekerti serta bersantun ketika berkomunikasi, sama ada berkomunikasi secara lisan maupun bukan lisan. Jadi, apakah kepentingan kesantunan berbahasa ini? Yang pertama, dapat meningkatkan hubungan rakan sekerja yang lebih harmonis. Yang kedua, dapat menunjukkan profesionalisme dalam dunia pekerjaan. Yang ketiga, dapat mengelakkan konflik dan salah faham antara satu sama lain. Yang keempat, dapat memelihara maruah diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan yang terakhir, dapat membentuk peribadi dan jati diri yang baik. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengamalkan kesantunan berbahasa ini? Yang pertama, kita boleh mengamalkan amalan 3S, iaitu salam, senyum dan juga sapa. Jadi hari ini saya akan mengajarkan kamu semua cara untuk mengamalkan amalan 3S. Jom. Yang pertama, ketika bertemu dengan rakan sekerja, kita perlulah mengamalkan S yang pertama, iaitu salam. Assalamualaikum. Yang kedua, hadiahkanlah senyuman kepada rakan sekerja anda untuk memulakan hari yang positif. Wow. Dan yang ketiga, sapalah rakan sekerja anda dengan sopan. Awak sihat? Alhamdulillah sihat. Itulah cara untuk kita amalkan amalan 3S. Jangan lupa praktikkan. Yang kedua, saling meminta maaf dan memaafkan sesama sendiri. Yang ketiga, menggunakan nada yang rendah dan sopan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan bahasa yang boleh mengguris perasaan orang lain seperti kata-kata kesat. Sekian sahaja daripada saya. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk semua. Bye.